2 tahun lepas, aku ada seorang kawan. Nama dia Aiman. Aiman ni jenis orang yang kalau kau kenal dia, kau akan cakap dia adalah orang yang paling dedicated dengan kerja dia. Dia selalu datang awal, dia selalu baik lambat, dia selalu volunteer untuk projek-projek baru dan dia selalu ada untuk tim dia. Semua orang tengok dia ni macam orang yang boleh diharap. Identiti dia sebahagian besarnya adalah kerja dia. Tapi lepas 2 tahun, ada something berubah dekat dia. Aiman dia mula datang lambat. Benda yang dulu dia buat dengan semangat, dia drag, dia delay. Meeting yang dulu dia lead dengan confident, sekarang dia duduk diam je dalam meeting tu. Orang kat sekeliling dia mula perasan, orang start bisik-bisik. Ada yang mula tanya dia okey ke tak. Dia selalu bagi jawapan yang sama, aku okey je, penat sikit, nanti okey lah tu. So satu hari kita orang keluar lunch yang sama, aku tanya soalan ni direct kat dia. Aku tanya, Aiman, betul ke ni kau okey? Dia senyap lama, lepas tu dia cakap, aku penat lah bro. Aku bukan penat yang biasa-biasa tau. Aku tidur 8 jam cukup pun aku bangun aku still rasa penat. Aku ambil cuti pun bila aku masuk office balik rasa sama je. Fikiran aku rasa kosong. Aku tak boleh berhenti sebab ramai orang yang bergantung dengan aku. Ramai orang yang expect banyak daripada aku. Masa tu aku tak jawab apa-apa. Aku dengar je. Tapi aku tahu satu benda yang apa yang Aiman rasa tu bukan sekadar penat. Apa yang Aiman rasa tu adalah burn out. Dia bukan sama macam penat biasa. Walaupun ramai yang treat dua-dua ni macam sama. Psikologis Christina Maslach dari University of California, Berkeley, orang yang paling banyak buat research pasal burnout dalam dunia ni, dia define burnout sebagai satu sindrom yang ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah keletihan emosi, emotional exhaustion. Ia bukan penat yang biasa, ia penat yang datang daripada tekanan yang berpanjangan. Emosi rasa penat, badan pun rasa penat. Bangun pagi pun rasa penat walaupun cukup tidur. Komponen kedua adalah cynicism. Cynical ni kau mula rasa jauh daripada kerja, jauh daripada orang. Dulu kau kisah sangat, sekarang kau buat sekadar cukup je. Kau cepat rasa meluat, kau cepat jadi defensif. Dan itu sebenarnya adalah mekanisme otak kau untuk protect diri kau daripada terus rasa stres. Dan komponen yang ketiga pula adalah reduce personal accomplishment. Dia rasa macam dia tak kompeten, walaupun kau tahu, walaupun semua orang tahu kau memang capable, tapi kau tetap rasa macam tak cukup. Macam apa benda yang kau buat tu tak beri apa-apa impact pun. So 3 benda ni, 3 komponen ni bila digabungkan dia jadi burnout. Dan bila kau faham definition ni, kau akan sedar kenapa rehat biasa tu tak cukup untuk kita fix keadaan ni. Masalah yang paling besar dengan burnout ni adalah kita selalu salah diagnose. Kita ingat kita penat biasa je. Kalau kita rehat hujung minggu, kita ambil cuti, kita tidur lebih sikit dan kita expect lepas tu kita akan okey. Tapi bila hari Senin datang, rasa tu masih ada dan kadang-kadang mungkin lagi teruk. Kenapa? Sebab burnout ni dia bukan masalah kurang rehat. Ia adalah masalah kurang makna, kurang autonomi, rasa macam out of control, kurang connection dengan orang, dengan kerja dan kadang-kadang dengan diri sendiri yang berlaku dalam tempoh terlalu lama sampai sistem dalam badan kita tak boleh recover dengan rehat yang biasa. Dan ini yang paling bahaya pasal burnout adalah ia datang dengan perlahan-lahan. Bukan hari ni kau okey, esok kau burnout. Ia adalah satu proses yang ambil masa berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Dia start dengan kau ignore signal-signal kecil yang awal, tapi kau terus paksa diri kau convince diri kau dengan kata-kata nanti kau okey lah. Sampai satu hari, jadi macam Aiman, kau sedar yang tangki kau dah kosong dan kau tak tahu bila ia start mula jadi kosong. So, kenapa burnout ni berlaku? Dan kenapa setengah orang tu lebih vulnerable, lebih senang kena berbanding dengan orang lain? Dia ada 3 sebab utama. Yang pertama adalah kita kaitkan nilai diri kita dengan productivity. Ini adalah punca kepada kebanyakan kes burnout yang serius. Bila identiti kau tu dia terlampau terikat dengan berapa banyak kerja kau boleh buat, berapa keras kau kerja, berapa ramai orang boleh bergantung dengan diri kau, kau akan selalu push beyond kau punya limit. Sebab bila kau cuba berhenti, kau rasa benda tu macam satu kegagalan. Bila kau cuba kata tak, kau rasa kau sedang mengecewakan orang lain. Dan bila kau cuba ambil cuti, kau rasa kau ni seorang pekerja yang tak dedicated. Dan akhirnya kau terus push walaupun badan dan otak kau dah bagi signal untuk kau slow down. Dan ia jalan yang paling cepat untuk kau burn out. Yang kedua, chronic stress tanpa recovery. Stres yang dalam dus yang betul sebenarnya boleh buat kau perform lebih baik. Psikologi panggil benda ni eustress. Eustress, I tak stress. Masalahnya datang bila stres ni dia jadi kronik. Bila kau tak pernah sediakan ruang untuk kau recover. Kau cuba bayangkan, otot yang kau exercise, kalau kau train setiap hari, otot yang sama, tanpa kau ada rest day, otot tu dia akan stop grow, tapi dia akan start breakdown.
Sama juga dengan otak kita. Stres bila kita tambahkan dengan recovery, dia akan jadi growth. Tapi stres without recovery, dia akan breakdown. Yang ketiga adalah kehilangan rasa why. Kajian oleh Dr. Adam Grant dari Wharton School, dia menunjukkan bahawa salah satu faktor yang boleh mencegah burnout adalah sense of purpose. Rasa apa yang kita buat tu ada makna yang lebih besar daripada just complete the task. Bila kita memula start buat sesuatu, kerja baru, projek baru, journey yang baru, kita ada why yang kuat masa tu. Kita excited, kita connected dengan sebab kita buat benda tu. Tapi bila rutin mula set in, bila expectation kepada kita mula naik, bila appreciation daripada sekeliling mula berkurang, why tu dia perlahan-lahan akan hilang. Bila kau dah mula lupa kenapa kau buat apa yang kau tengah buat, setiap hari kau akan rasa macam kau angkat batu yang makin lama makin berat. Kau tak tahu apa tujuan dia. So how to overcome it? Okay, step yang pertama adalah belajar kenal signal awal burnout. Burnout ni dia ada warning sign yang datang jauh sebelum kau reach the point of no return. Antara signal-signal yang kau perlu perhatikan adalah kau mula dread kau punya pagi, kau bukan mengantuk tapi kau betul-betul rasa kau tak nak hadap hari tu. Benda macam ni dia akan mula trigger reaction yang lebih besar. Kau akan jadi irritable, senang sensitif, kau jadi kurang sabar, kau jadi emotionally flat dalam situation yang sebelum ni takkan affect kau pun. Kau mula jauhkan diri daripada orang sekeliling kau tak nak socialize, kau tak nak engage, kau prefer duduk seorang-seorang. Bila signal-signal ni datang, kau jangan cakap nanti dia akan okey lah. Kau kena treat perasaan ni sebagai data yang penting tentang apa badan dan minda kau perlukan. Step nombor 2, bezakan rehat yang betul dari rehat yang sekadar untuk distraction. Ini adalah beza yang ramai orang tak perasan. Scroll TikTok 2 jam lepas kerja, itu bukan rest, itu distraction. Binge series Netflix sampai tengah malam, itu bukan rest, itu escape. Rehat yang betul adalah aktiviti yang boleh restore dan recover balik kau punya energy dari segi emosi, dari segi fizikal dan juga dari segi mental. Untuk setengah-setengah orang, benda tu adalah exercise. Untuk setengah-setengah orang, benda tu adalah masa yang kau spend dengan nature. Kau keluar hiking, kau travel. Untuk setengah-setengah orang, benda tu adalah memasak, melukis atau berkebun. Apa yang kau perlu tanya diri kau adalah, lepas kau dah buat aktiviti ni, adakah kau rasa restored, bertenaga, bersemangat ataupun kau rasa sama je ataupun lebih penat? Jawapan tu akan tunjukkan kepada kau sama ada aktiviti tu adalah aktiviti yang betul-betul recovering ataupun ia just another distraction untuk kau. Step ketiga adalah audit semua why kau. Ambil masa sama ada kau nak tulis dalam jurnal ataupun kau nak fikir dalam kepala je pun tak apa. Yang penting kau kena jawab dengan jujur. Kau tanya diri kau, kenapa aku buat apa yang aku buat sekarang? Adakah benda tu masih valid dan bermakna untuk aku? Apa yang aku nak rasa at the end of the day? Dan adakah hidup aku sekarang buat aku rasa benda tu? Dan apa yang aku tengah korbankan untuk komitmen aku hari ni? Dan adakah pengorbanan yang aku buat tu betul-betul berbaloi? Tujuan kita kat sini adalah kita nak cuba faham the purpose of kita punya life. Mungkin kau akan sedar yang selama ni kau buat sesuatu yang bukan sebab kau nak, tapi sebab orang lain expect kau buat. Dan benda tu mungkin painful untuk kau akui. Tapi the awareness tu menjadi starting point kepada perubahan kau yang sebenar. Dan step nombor 4 adalah bina semula boundaries sebelum kau terpaksa buat benda tu. Kebanyakan orang, dia orang bina the boundaries tu bila dah reach the breaking point. Tapi boundaries yang paling efektif adalah boundaries yang kau bina sebelum kau burn out, bukan semasa ataupun selepas kau dah burn out. So, nak bina boundaries ni dia boleh jadi semudah macam ni. Lepas pukul 9 malam, aku tak akan check email lagi dah. Hujung minggu, aku akan ada satu hari yang fully off daripada semua yang berkaitan dengan kerja. Kalau aku dah ada 3 komitmen minggu ni, aku tak akan ambil komitmen yang keempat. Tak kira lah siapa yang tanya sekalipun. Nampak kecil, nampak simple, tapi benda ni konsisten. Sebab burnout ni dia jarang berlaku kepada orang yang ada boundaries yang jelas. So, aku nak sambung balik sikit cerita Aiman tadi. Dia ambil cuti panjang lepas perbualan lunch tu. 2 minggu dia off betul-betul. Tak ada email, tak ada WhatsApp kerja, tak ada check-in. Memang total silent. Tapi bila dia balik, dia tak adalah terus okey. Sebab masalah yang dihadapi tu bukan 2 minggu rehat boleh fix. Masalah dia adalah dia dah bertahun-tahun bina identiti dia atas satu benda. Dan bila benda tu dah mula rasa kosong, dia tak kenal siapa diri dia lagi dah. Recovery ni akan ambil masa. Dia perlukan satu effort yang lebih daripada sekadar rehat. Tapi Aiman kat sini dia cuba buat juga slow-slow. Dia ada jumpa professional kat luar untuk bantu dia dalam proses untuk recovery. Dan hari ini Aiman masih dalam kerja yang sama, tapi dia ada sesuatu yang dia tak ada dulu. Boundaries yang dia respect dan purpose yang dia dah mula faham. Dia masih lagi kerja keras, tapi dia tahu bila nak stop.
Dia masih committed, tapi dia tahu komitmen yang sihat tak perlukan dia sacrifice diri dia sepenuhnya. Kalau kau masih tengok video ni sampai sini, aku nak kau tahu satu benda. Rasa kosong dan rasa penat yang tak hilang tu bukan tanda kau lemah. Rasa macam nak lari dari tanggungjawab tu bukan tanda kau tak bertanggungjawab. Ia adalah signal. Signal yang dah lama badan kau hantar dan mungkin dah lama kau ignore. Dan signal tu ada satu mesej yang simple. Kau kena jaga diri kau dulu sebelum kau boleh jaga benda lain. Kau kena dengar signal tu sebelum badan kau paksa diri kau untuk dengar dengan cara lebih keras. Kalau kau rasa mungkin ada seorang yang kau sayang yang tengah hadapi burnout, kau boleh share video ni kepada dia. Aku harap video ni boleh membantu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.